pagi ni kita hiking. Mana Ed? Ya. Mana kita? Payang Hills. Ke Payang Hill. Seremban. Seremban. Ni idea Kak Ina. Okay, biasalah kan. Support lagi kalau bukan dia yang petik kan. Ya betul. Macam biasa Kak Ina sebagai organizer tetap. So trails dia nak cerita for beginner. Dia tak tahu macam mana dia mesti how. So sekarang ni dah ada 2 jalan. Kiri ke kanan pun tak tahu. Okay, cerita dia kita salah jalan. Jadi starting dari situ. And kita akan jumpa 2 jalan ni. So you kena ambil kiri. So tadi kita ambil kanan. Salah jalan guys. Itu keluar ke parking. So starting trail dia memang terus pacak. There. Ni atas mengenjur. Kabus weh. Okay tak? Ha? Minta nyawa dah? So you akan jumpa tangki air ni. Kan? Tangki air. Okay. And then kita akan jumpa 2 jalan belakang ni. So mana Jo? Sini. Atas. Yalah kiri kanan. Kiri. So kiri Kiri terus. Let's go to the zoo. So lepas habis simpang tadi tu, kita akan jumpa macam ni guys. So we are going out lah. Tadi from down there. Ini you ambil kanan. Straight je. Okay, so daripada bawah tadi tu kita dah ambil kanan. You akan naik, you akan jumpa satu simpang sana dan satu simpang atas tu. So kalau you nampak yang macam ni, so you have to going out straight. Macam bukit wawasan Hillfair. Okay, alright, good. Kiri. So lah Harry sana. Dia nak susah. So sampai laluan ni ada kiri dengan kanan. So kiri ni. Susah, kanan sedang. Pilih. So kalau kita lalu kanan ni, kita boleh turun ikut kiri ni. Boleh? Boleh? Sama. Yakin? Yakin? Then dia akan jumpa satu checkpoint kat sini. So dia ada laluan mana ni? Oh wow, ada 3 simpang weh. 1 2 Dia kat terus ni. 3. Sana lah, sana. Buat signboard ni. So I think Aku tak baca map macam ni. Sana lah. mana Jo? Kiri ya kan? Hari. Kalau ikutkan yang tadi tu. So you kena ambil kiri. Mana? Kiri straight. Sini. This way. Pick. Ni nak pergi mana? So tadi kita daripada sana. Kita dari situ kita akan jumpa ni yang straight ni, kita akan jumpa 3 simpang. 1 2 3 kiri aku ni. So kita kena naik kiri aku untuk ke peak. Okay, so yang belakang ni, yang kanan ni dia boleh juga, tapi dia jalan dia berpusing-pusing sikit. So daripada tadi tu kita ambil je kiri straight sampai ke peak. Oh, pasal mercun. Okay, jom naik. Diorang tunggu saya ke? Okay, jom naik. Sana pun boleh peak tak? Sini terus pergi peak. So we are down there. So this is the peak. Wow, ada kabus. So ni peak dia lah Jo eh. So naik tadi yang di kiri. Wow. Wow, meledak. Ni kita panggil Bird Cage Trail. So ni lah dia.
Cantik. Morning. Hi. Hello. Oh, okay. This is the peak, guys. So dia ada ni jalan trail dia. Sand Beach Junction dia. So kita dekat Big Temple. Oh, Lady Gaga. Dia breed apa Oh, poodle. Ini harus dia kena trim selalu bulu dia. Hi Lady Gaga. Lady Gaga guys. Ini Lady Gaga. Very good. So ni kira macam viewpoint tapi kat bus kan. Saya Putrajaya. Saya Putrajaya. Ni Iceman. Okay, so I'm heading back. Belakang tu dia punya peak lah. So straight je akan jumpa temple. So sini spot untuk orang bagi makan tupai. So hari ni kat bus view macam agak limited sikit. Tapi sejuk serius sejuk gila. And today is Chinese New Year. So tadi I jumpa Iceman yang selalu bagi makan tupai dekat sini. Dia bagi I ampau. So now heading back. Kita nak explore trails yang agak challenging sikit lah. We'll see how. Sebab dia banyak trail tau kat sini. So you all kena hati-hati dan kena make sure trail yang korang ikut takut tersesat. Okay, so ni dia punya trails. Tadi kita start mana? Oh, tadi aku pergi sini guys. So ni kita patah balik. Kita akan turun ke Lotus Pond. Ya, di Lotus Pond. Yes. So this is all the trails. Dia ada 46 trail. It's good lah nak training. Itu yang tadi pergi ke temple. So this one, kalau you go straight from the temple, dia ada orang jual kopi. So we'll see. Tengok hari ni ada orang berniaga ke tak, sebab hari ni Chinese New Year kan, ramai cuti. Tapi budak-budak yang kita ada tadi. So now we hunting coffee. Ni lagi satu peak. So kita nampak kat belakang tu. Tapi kat situ ada kopi. Ni lah yang orang jual kopi tu. So kita nak minum kopi dulu. Dan kita turun. Morning. Oh, ada kopi. Kita drink coffee. Sekali lagi. Dan turun ikut ABC Trail. So this is ABC Trail. Oh, wow. Going down there, man. Oh, kita going down. So kita turun ikut ABC Trail. So dia pakai tali lah ni. Ni kita rope punya tali. Tapi agak steep agak steep. So kita ikut rope punya laluan. So dia agak steep sebenarnya tau. Sebab tu dia ada tali lah. And kita dah nak sampai depan tu. And then kita back to normal trails. And then terus keluar ke parking lah. Bawa glove. Ini tadi. Wow. Tiada ku sangka sejak detik itu. Boleh tak letak satu tempat jalan? Sudah. So cerita dia, kita dah habis hiking sayang. Ni dah keluar lah ni. Ni lah yang tukang ikut map. Memang hauk lah kan. Parking kat mana, keluar kat mana. Tengok. Parking tempat lain tapi keluar kat sini. So tak apalah, hopefully tak jauh sangat lah aku jalan kan. So ni level apa kak? Beginner ke apa? Beginner ke moderate. Moderate. Sebab dia ada tempat-tempat yang apa, road punya trails kan, pakai tali.
Nasib aku kalau nak main sini pakai glove lah. So ni aku tak tahu keluar ke mana. So kami pun pakai All Trails punya app. So better you all pakai All Trails punya app sebab trail dia banyak sangat, takut sesat lah. Okay, till next hike. Bye.